Adakah anda sering terjaga di waktu malam atau harus kerja jam? Kami dari kumpulan Argonauts yang bersekolah di SMK Sudamai ingin maksimalkan satu solusi yang dapat membantu anda mencapai tidur yang lebih baik. Memperkenalkan aplikasi Dream Whisper, aplikasi yang direka khas untuk menenangkan minda dan membawa anda ke alam mimpi. Aplikasi ini menggunakan teknologi bunyi dan relaksasi untuk membantu anda tidur tanpa gangguan. Kami membina aplikasi ini berdasarkan konsep digital game based learning, instructional design atau lebih dikenali sebagai DGBLID. Ia merangkumi fasa analyze, design, development, quality assurance and implementation and evaluation. Kami telah mendapati masalah yang berlaku di kalangan murid SMK Sudamai iaitu keletihan akibat tidur yang tidak mencukupi. Hal ini amat membimbangkan kerana dapat merosakkan mood pelajar dan menyebabkan dan berdampak terhadap kehadiran mereka. Untuk desain, kami bahagian kepada 3 bahagian iaitu objektif, dapatkan maklumat dan langkah penyelesaian. Objektif kami ialah mengenal pasti cara yang terbaik untuk menenangkan fikiran murid sebelum tidur. Kami menggunakan kaedah temu buah dan mencari maklumat daripada internet untuk dapatkan maklumat. Antara penyelesaian yang kami gunakan ialah membina satu aplikasi yang mempunyai bunyi yang rileks. Setelah beberapa penelitian yang telah dibuat, kumpulan kami mengambil keputusan untuk menggunakan MIT App Inventor bagi menghasilkan aplikasi yang dirancang. Beberapa sesi uji lari telah dilaksanakan bagi memastikan aplikasi yang dibangun dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Aplikasi ini menggunakan bunyi alam seperti hujan, kicauan burung dan katak sebagai kaedah untuk menenangkan fikiran sebelum tidur. Dan keberkesanannya dinilai melalui maklum balas pengguna dan kadar peningkatan kualiti tidur. Menambah fungsi untuk membolehkan pengguna mencipta dan menyesuaikan senarai lagu tidur mereka sendiri dengan pilihan untuk memilih muzik, bunyi alam atau melodi yang paling menenangkan mengikut cita rasa pribadi. Susah betul lah nak tidur. Dah lah esok ada kelas. Mata ni pun satu. Kau ni 2-3 hari nampak penat je apa hal? Yalah, susah betul aku nak tidur 2-3 hari ni. Loh, kau dah try belum apps yang ni? Dream Whisper ni. Dream Whisper? Dream Whisper. Dia apps ni kan kau tahu tak, dia ada bunyi yang relax. Lepas tu, dia ada banyak pilihan. So kalau kau nak natural ke, kau nak rain ke, beach ke, semua ada dalam ni. Kau tengok untuk beach ni. Kau boleh set up untuk bunyi ombak, bunyi burung dengan bunyi angin sekali. And then kau boleh stop bila-bila masa. Lepas tu dia kalau malam dia akan bunyi je, dia tak akan berhenti langsung. Ya ke? So kau boleh lah tidur tanpa gangguan semua tu. Kau try dah nanti. Okay lah. Nak yang mana? Nature lah. Boleh juga bunyi ni. Okay lah. One eternity later. Kok Lena bila semalam. Thank you lah. Mia, Ya. apps yang kau suggest tu kan menjadi. Aku dulu selalu guna apps tu. Memang tidur kau garanti lendernya. Patutlah setiap hari kau fresh. Semua sebab Dream Whisper. Yes. Dream Whisper, teman terbaik untuk tidur nyenyak.